Tahu tak, pada 24 November 2009, di sebuah gua popular di Utah yang dikenali sebagai Nadi Padi Cave, seorang pelajar perubatan berusia 26 tahun bernama John Edward Jones telah memutuskan untuk menerokai gua tersebut bersama abangnya. John bukan pendaki amatur. Dia sudah biasa dengan aktiviti spelunking sejak kecil. Namun selepas bertahun-tahun tidak masuk ke dalam gua, susuk tubuhnya sudah menjadi lebih besar, dan semasa cuba mencari laluan sempit yang dikenali sebagai The Birth Canal, John tersilap masuk ke dalam satu celah lubang yang sangat sempit dan tiada dipeta. Dia menyangka itu adalah jalan keluar, lalu dia menghembuskan nafas untuk mengecilkan dadanya supaya dapat melepasi ruang tersebut. Malangnya, sebaik sahaja dia menarik nafas semula, badannya tersekat secara terbalik pada sudut 70 darjah. Pasukan penyelamat seramai lebih 100 orang datang membantu. Mereka memasang sistem puli yang rumit untuk menariknya keluar. Selepas berpuluh jam, mereka hampir berjaya menaikkan John sedikit demi sedikit. John juga sempat berbual dengan penyelamat dan meminta maaf kerana menyusahkan mereka. Namun, ketika harapan mula memuncak, satu peralatan besi pada dinding gua pecah, menyebabkan John terjatuh semula ke posisi asalnya yang lebih dalam dan sempit. Selepas hampir 28 jam tergantung terbalik, jantung John akhirnya berhenti berdegup akibat tekanan melampau pada organ dalamannya. Kematian John di dalam lubang sempit itu sudah cukup tragis, tetapi apa yang berlaku selepas itu menjadikannya lebih menghayati. Pihak berkuasa dan keluarga John menyedari bahawa untuk mengeluarkan mayat John, mereka terpaksa mematahkan banyak tulang badannya atau membahayakan nyawa penyelamat lain kerana kedudukannya yang terlalu ekstrim. Akhirnya, satu keputusan drastik diambil. Mayat John tidak akan dikeluarkan dari gua itu. Gua Nadi Padi telah disimen dan ditutup selama-lamanya dengan mayat John masih berada di dalamnya. Apa yang paling menyeramkan adalah lubang yang menyebabkan John tersekat itu sebenarnya bukan pun laluan The Birth Canal yang dia cari. Dia sebenarnya tersasar masuk ke dalam salah satu celah yang langsung tidak mempunyai jalan keluar. Ia merupakan sebuah jalan mati semula jadi yang kini menjadi liang lahatnya yang kekal sehingga ke hari ini.